Okay, Assalamualaikum. Dekat aku ni ada sebiji Alza baru. Ni Alza. Okay, so Alza ni dia datang, dia nak pasang dashcam lah. Okay, dashcam. Alza baru lah. Okay, nak pasang dashcam. Dashcam dia dah beli dah. Jom kita tengok dulu dashcam apa yang dia beli ni. Okay, so dashcam dia beli jenis DDPi lah. DDPi. Model apa lah? So barang pun dia tak buka lagi ni. Okay lah. Memory card 128GB. Kelas kelas 3. Sekejap. Kelas 3 ke ni? Ke aku salah tengok? Okay, so untuk dashcam untuk dashcam kalau korang nak beli memory card, yang ni kelas 10 yang ni kelas 3. Ke aku salah tengok Okay, untuk dashcam kalau korang nak beli memory card, pastikan korang beli kelas 10, kelas 10. Okay, barulah dia support kelajuan rakaman tu So kalau tengok pada spek dia ni, okey lah, 170MB per second dia punya reading. Kelas 10. Yang ni 3 benda apa aku pun tak tahu. So dia support 4K UHD So lain-lain aku tak pastilah spek dia ni. Ni Android kot. A2 ni aku tak tahu, 3 tak tahu, yang ni pun aku tak tahu So kalau tengok kat sini banyak lagi lah dia support Okay yang penting dashcam cari yang kelas 10. Okay, kelas 10. Okay, so yang barang ni dia dah buka. Okay, yang ni dia punya adapter So kabel dia panjang. Wow, first time aku tengok first time aku tengok dashcam dia datang sekali dengan kabel OBD So yang ni kita boleh pasang ke OBD. Tak payah pakai dekat fuse box ke api rokok ke, tak payah. Kita boleh pakai ke OBD Tu dia ada tulis OBD. Mantap. So yang ni apa dia? Yang ni dia punya radar ataupun ada sistem dia kot. So yang ni kalau ikut owner dia nak pasang dekat atas dashcam. So dashcam duduk bawah, dia punya radar ni duduk atas. Okay, so satu lagi dia bagi hardwire kit ni hardwire. Hardwire ni untuk kita sambung ke fuse box. Okay, untuk recording 24 jam lah. Dan satu lagi untuk api rokok. So di depan ni dia tak datang sekali dengan api rokok lah kot untuk model ni Dia cuma bagi hardwire kit fuse box dengan yang sambung ke OBD. So ni dia DDPi 4K HDR 2026 tak masuk lagi 2026. So model dia beli N52 lah. N52 ni dual ni maksud apa? Dia ada depan belakang. So depan dia macam ni, besar sikit. Belakang dia kecil sikit. Okay, tapi untuk model ni dia tak ada screen dia link dengan handphone. Jadi kamera depan dia tu dia kecil sikit lah. Sebab dia tak ada screen So kalau tengok spek dia ni 4K UHD, 2 channel depan belakang lah. Super night vision ni tak tahulah terang macam mana kan. Yang ni yang pentingnya, super capacitor. Okay so kebanyakan dashcam ni dia pakai bateri dalam tu Aku tak pasti, aku pun lupa dah bateri jenis apa dia pakai. Jadi masalah bateri ni dia tak tahan panas. Okay, bila kita record, bateri tu dah panas. Bila kita parking tempat panas, bateri tu lagi panas. So bateri tu dia tak tahan lama. Kalau nak bandingkan dengan kapasitor ni lagi okey lah. Okay, tapi biasalah dashcam jenis ni dia ada kekurangan, dia ada kelebihan. Okay, so macam DDPi ni dia ada super kapasitor okey lah. Tapi yang ni jenis baru punya, dia ada 4K, dia support 4K. So bagi aku okey lah, tapi harga dia agak mahal sikit lah. Okay, dua storage system. Yang ni dia ada memory card dan dia simpan kat handset lah. So lepas tu dia ada built-in GPS ni 24 jam. Parking mode. Microwave radar detection, tak pastilah, ini macam ADAS kot. 4G connectivity. So kalau tengok gambar dia clear Okay, so yang ni aku tak tahu warranty berapa lama. Owner beli, aku pasang je. Okay, so barang tak buka lagi, jom aku nak buka.
Okey, so jangan tertukar. Wayar dia punya RCA ni belah depan. Ada setengah dashcam dia duduk belah belakang. So untuk di depan ni, yang ni dia belah depan. Yang belakang dia pakai USB Type C ya. So aku lalu kat sini. Lalu sini. Pusing belakang. Pusing belakang tu lalu sini. So yang ni aku buka seat belt. Dia saiz 17. Ni. Saiz 17 skru dia. Okey. So kena buka. Jadi aku buka getah ni. Dia ada lubang dalam ni. Lubang dia duduk dalam shilling ni. Tu. Okey, so dia keluar ikut sini. Masuk sini. Jadi lampu ni nak buka, kena buka dulu cover dia ni. Ada dua ni. Kau boleh cungkir je ikut tepi. Tu. So dia pakai skru saiz 10. Okey. Dia pakai skru saiz 10 kat sini. So lepas buka skru tu boleh cabut lah. Yang ni nak cabut boleh, nak gantung pun boleh. Jadi wire masuk dalam sini. Dia masuk dalam getah ni. Dia akan lalu dalam body ni lah. Dan dia akan tembus kat sini. So kat sini dia rapat ke sini ya. Dia rapat ke panel ni. Jadi sini kita kena asah sikit. Pakai kikir bulat. Bagi dia melengkung sikit ya. Supaya wayar ni boleh duduk. Kalau tak nanti dia akan tekan wayar ni lah. Okey. So yang ni tak adalah susah sangat. Okey. Sebab Azhar baru ni dia besar. Dia banyak ruang. Kalau Myvi lama dengan Viva memang susah sikit ya. Sebab dia sempit, dia kecil. Okey, so pastikan getah ni kau masukkan balik dalam dia punya slot plastik ni. Pastikan kaki-kaki plastik ni lock ah. Kalau tak nanti air akan masuk. Dia akan bertakung dalam ni. Okey.